Baik, Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, live ini adalah pelengkap kepada live yang baru saya buat sebentar tadi di mana saya telah ulas ya jangkaan yang dibuat oleh Ong Kian Ming berhubung barisan dan perikatan di mana Ong Kian Ming telah sasar bahawa barisan dan perikatan secara kolektif akan menang sekurang-kurangnya 23 kerusi. Tapi kalau kita lihat jangkaan Ong Kian Ming, barisan mungkin 17 kerusi selebihnya perikatan, dan saya telah beritahu berhujah panjang lebar mengapa ianya berbeza dengan sasaran dan jangkaan saya. Jadi awak nak hayati hujah tersebut, awak rujuk kepada live yang baru lepas tadi, video yang sebelum ni. So video ini ringkas, saya cuma nak beri satu jangkaan baru yang ada angka. Okey, sebab ada banyak pertanyaan. So selepas Ong Kian Ming membuat jangkaan dia, orang tanya apa pula your estimate. Now, barisan pada saya ada kemungkinan menang majoriti muda. Tapi itu jangkaan saya sajalah, mungkin 19 kerusi ke 20 kerusi ke. Tapi PH dengan barisan akan dominasi pilihan raya. Maknanya perikatan akan jadi pemain kecil. Dan jangkaan saya, Perikatan Nasional akan dapat 4 kerusi atau kurang. Maknanya dia merosot daripada dulu. Sebab dulu dia ada 5 kerusi. Sekarang dia dapat 4 kerusi atau kurang. Dan saya tidak terkejut dia dapat kurang. Ya. Tapi tak akan cecah 4 kerusi, itu jangkaan saya. Nah, jangkaan tetap jangkaan. Of course, Laskar akan tunggulah nak serang saya jika jangkaannya meleset. Tetapi setakat Johor, Air Kuning, Muar Nenggiri, jangkaan saya okey, tepat. Tapi di Negeri Sembilan, saya jangkakan akan seperti di Johor, akan ada tanda-tanda jelas penolakan Melayu Islam dari kalangan penyokong PAS. Ya, penyokong PAS pada PRU 15 dan PRN 6 negeri ini akan ada tanda-tanda jelas penolakan mereka terhadap PAS yang akan diterjemah kepada sokongan terhadap UMNO. Dan di mana UMNO tidak bertanding, di situ kita perlu lihat, okey, jika PAS bertanding kerusi itu tapi tak ada calon UMNO, adakah penyokong PAS yang dah tolak PAS ataupun penyokong UMNO, adakah mereka akan kata tak apalah, tak ada calon UMNO, kita sokong calon PAS, ataupun ramai tidak keluar mengundi, ataupun mereka beralih sokong PH. Itu yang kita perlu lihat. Jadi di situ kita akan tahu tahap betapa how bad is the penolakan terhadap PAS. Okay? Dan seperkara lagi, saya jangka peratus keluar mengundi di Negeri Sembilan akan lebih tinggi berbanding dengan PRN 2023. Okay. Dan ini bukan lagi PRN Negeri Sembilan, satu lagi perkara. Ramai sedang menumpu kepada ianya antara sokongan Melayu dengan bukan Melayu. Tapi pada saya, dan seperti juga dalam perbincangan saya dengan Tian Chua tempoh hari menerusi satu live, ianya sebenarnya bukan hanya sokongan Melayu kat mana dan sokongan bukan Melayu kat mana, ianya juga akan menjadi satu ujian ya, penyokong bandar dan penyokong luar bandar. Ya. So di Negeri Sembilan, kita akan lihat perbezaan sentimen antara penyokong kawasan bandar dan luar bandar. Dan bagi penyokong kawasan bandar, saya jangka ianya lebih berat kepada Pakatan Harapan. Okay. Now, jika peratus keluar mengundi lebih tinggi, ataupun Pakatan Harapan memerlukan ya supaya peratus keluar mengundi tinggi. Ya, so ini penting buat Pakatan Harapan jika Pakatan Harapan hendak mengurangkan risiko hilangnya kerusi-kerusi tertentu. So, tapi saya jangkalah peratus keluar mengundi akan meningkat berbanding dengan PRN Negeri Sembilan 2023. Okey. So, cuma tahap mana ianya meningkat. Jadi jika Pakatan hendak mengurangkan risiko hilangnya kerusi atau mereka hendak cuba dapatkan lebih banyak kerusi dan sebagainya, Pakatan perlu cari jalan untuk meyakinkan lebih ramai balik mengundi.
So pakatan perlu ada wow factor yang perlu diberi kepada atau disaji kepada rakyat supaya ianya akan menguja lebih ramai, especially penyokong bandar ya, dan juga ya banyak supporter pakatan banyak supporter pakatan ni dia kerja di contohnya wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan sebagainya, dan itu tidak jauh dari Negeri Sembilan. Jadi kebarangkalian mereka kembali untuk mengundi lebih tinggi. Jadi bagaimana pakatan hendak memastikan mereka kembali untuk undi? Itu penting. So what is pakatan going to tell them? Apa yang kamu nak sebut kepada mereka? Kalau sekadar retorik, janji-janji biasa yang kita lazim dengar pada pilihan raya, saya rasa tak ada impact. Dia kena satu benda yang luar daripada jangkaan. Something that tells pengundi, ini kita kena balik undi ni. Ya? So apakah dia? Ini yang pakatan perlu fikir. Macam mana nak uja. Sebab setakat ni saya tengok even di Johor, retorik-retorik yang dilambung untuk menguja orang kembali tu amat lemah. Ya, pengundi sasaran zaman sekarang yang muda 39 tahun ke bawah ni, mereka tidak mudah terbeli dengan retorik sedemikian. So what is the thing that pakatan is going to tell the voters? Bila orang dengar benda ni, ini lain ni. Ini kita kena balik undi ni. What is it? What is the wow factor? Saya ada idea. Tapi ia agak radikal, so I don't want to say it here lah. Kalau ada pemimpin pakatan yang call me, I'll share lah. Okay? Tapi ada, of course, you know, kalau awak ada sungai, kamu nak seberangi sungai, akan ada jalan. Cuma awak cari jalan mana? Awak nak bina jambatan ke, awak nak ambil boat ke, macam mana? Ada banyak cara. Okay? So ada cara dia. Alright? So itu adalah misi pakatan sekarang. Bagaimana nak pastikan penyokong mereka, especially yang duduk di Kuala Lumpur lah, apa lah semua, mesti balik mengundi. Cabaran Perikatan Nasional pula ialah perikatan perlu berdepan realiti. Mereka dah hilang sokongan Melayu. Tapi bagaimana nak pastikan, oleh kerana tidak ada barisan di situ, maka undi barisan akan beralih kepada kita. Ini agak susah sikit buat perikatan. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang Melayu tak puas hati. Dan satu lagi faktor ialah usul bersatu kacau undi. Ya. So anyway, itu jangkaan saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.